Baiklah, hari ini kita akan beralih ke satu topik yang sangat luar biasa. Kita akan selami dengan lebih dekat kehebatan seni bina tamadun Rom yang masih gah berdiri megah walaupun dah beribu-ribu tahun. Jom kita mulakan. Mesti kita tertanya-tanya kan, macam mana sebuah tamadun purba tanpa jentera canggih macam kita sekarang boleh bina struktur yang hebat macam ni? Inilah misteri dan keajaiban kejuruteraan Rom yang akan kita rungkai bersama-sama. Okey, jadi inilah perjalanan kita untuk kali ini. Mula-mula, kita akan bongkar ramuan rahsia kejayaan mereka. Lepas tu, kita akan lawat bangunan-bangunan ikonik yang menjadi mercu tanda empayar mereka, diikuti dengan infrastruktur hebat yang menghubungkan dunia, dan akhir sekali kita akan fahamkan legasi abadi mereka. Baiklah, jom kita mulakan dengan yang paling asas. Sebelum kita kagum dengan apa yang mereka bina, kita kena faham dulu bagaimana semua ini boleh terjadi. Apakah ramuan-ramuan yang menjadikan seni bina Rom ni begitu berjaya? Kejayaan Rom ni bukan nasib semata-mata tau. Ia adalah gabungan 5 elemen penting ni. Mereka ada arkitek yang bijak, teknologi canggih macam konkrit, kerajaan yang bagi sokongan penuh dan dana, sumber alam yang banyak dan sudah tentu tenaga buruh yang ramai untuk realisasikan projek-projek mega mereka. Semuanya saling melengkapi. Ini dia senjata rahsia mereka, konkrit Rom. Ia bukan macam konkrit biasa yang kita guna sekarang. Campuran abu gunung berapi ni buatkan ia jadi lebih kuat dari masa ke semasa, terutamanya bila terdedah pada air. Inilah rahsia kenapa binaan mereka boleh tahan begitu lama. Memang satu inovasi yang luar biasa. Okey, sekarang kita dah tahu bagaimana mereka buat. Jom kita tengok pula apa yang mereka bina. Kita akan lihat bangunan-bangunan mega yang jadi pusat tumpuan masyarakat, dari tempat berhibur sampailah ke tempat ibadat. Dan semestinya kita kena mulakan dengan yang paling terkenal di seluruh dunia, Colosseum, simbol keagungan dan kekuasaan Rom. Cuba kita tengok nombor-nombor ni, memang mengagumkan. Kapasiti 50,000 penonton tu dah macam stadium moden zaman sekarang. Dan dengan 80 pintu masuk, mereka boleh kosongkan seluruh stadium dalam masa beberapa minit je. Ini bukti reka bentuknya bukan saja gah, tapi sangat-sangat efisien. Seterusnya, kita beralih ke satu lagi keajaiban kejuruteraan Rom. Sebuah binaan yang sehingga hari ini masih membuatkan para arkitek kagum. Inilah dia, Pantheon. Pantheon ni betul-betul menunjukkan betapa bijaknya jurutera Rom. Bayangkan kubah konkrit gergasi ni tak ada sebarang tulang besi dan ia masih lagi kubah seumpamanya yang terbesar di dunia. Dan lubang di puncaknya yang dipanggil oculus tu bukan saja-saja tau. Ia adalah satu rekaan genius untuk kurangkan berat dan biarkan cahaya matahari masuk menerangi seluruh ruang dalaman. Jadi, kalau Colosseum tu stadium utama, amphitheater ni pula macam stadium-stadium kecil yang dibina di seluruh empire. Walaupun saiznya lebih kecil, fungsinya sama, iaitu sebagai pusat hiburan. Ini cara Rom pastikan semua orang di setiap pelosok empire dapat merasai sendiri kemegahan dan budaya mereka. Sekarang, kita lihat satu lagi binaan yang sangat penting dalam kehidupan harian orang Rom, tempat mandi awam. Tapi, jangan salah faham, ia bukan sekadar tempat untuk mandi tau. Betul, tempat mandi awam ni sebenarnya lebih macam gabungan spa, pusat komuniti dan kelab kesihatan moden. Orang datang bukan saja untuk mandi, tapi untuk bersosial, bersenam, malah membaca di perpustakaan. Contohnya, tempat mandi Caracalla boleh muatkan 1,500 orang sekaligus. Cuba bayangkan betapa besarnya. Baiklah, kita dah tengok bangunan-bangunan yang gah. Tapi, kehebatan kejuruteraan Rom tak terhenti di situ. Apa yang lagi mengagumkan ialah infrastruktur berskala besar yang menjadi nadi dan tulang belakang empayar mereka. Dan kita mulakan dengan akuadak. Boleh dikatakan inilah saluran hayat yang membekalkan air bersih ke bandar-bandar, membolehkan tamadun Rom berkembang maju. Nampak macam mudah kan? Cuma guna graviti untuk alirkan air dari tempat tinggi ke bandar. Tapi, nak pastikan kecurunannya betul-betul tepat sepanjang berpuluh-puluh kilometer, itu memerlukan perancangan yang sangat teliti dan genius. Tanpa akueduk, bandar-bandar besar Rom tak mungkin dapat wujud. Anda mesti pernah dengar pepatah, semua jalan menuju ke Rom kan? Memang betul pun. Dan jalan-jalan ni bukan calang-calang jalan. Ia dibina berlapis-lapis supaya tahan lasak dan lengkap dengan sistem saliran. Sebab itulah banyak jalan raya moden di Eropah hari ini masih dibina mengikut laluan asal jalan raya Rom purba.
Bila empire dah begitu luas, macam mana nak kawal dan pertahankan sempadan? Jawapan orang Rom, bina tembok pertahanan yang besar dan kukuh. Ia bukan setakat benteng, tapi juga satu simbol kekuasaan yang jelas. Contoh paling hebat ialah tembok Hadrian di Britain. Panjangnya 117 kilometer. Itu lebih kurang macam jarak dari Kuala Lumpur ke Melaka. Cuba bayangkan, sebuah tembok sepanjang itu merentasi negara lengkap dengan kubu-kubu kecil setiap batu. Ia benar-benar satu projek mega untuk mengawal sempadan. Jadi selepas kita lihat semua kehebatan ini, kita sampai ke bahagian terakhir. Kenapa seni bina Rom ni begitu penting? Kenapa sampai sekarang pun kita masih belajar dan kagum dengannya?